Demokrasi Barat kini hanyalah satu ilusi. Di sebalik pentas politik dan pilihan raya yang disajikan kepada dunia, pentadbiran sebenar tidak lagi berada di tangan rakyat. Bayangkan sebuah realiti di mana 10 orang individu terkaya di Amerika Syarikat memiliki nilai kekayaan bersih sebanyak $2.3 trilion. Malah kaum elit seperti Elon Musk bercita-cita untuk menaikkan lagi kekayaan pribadinya sebanyak $1 trilion. Kekayaan yang digenggam oleh 10 individu ini adalah secara spesifik bukannya milik 10 buah syarikat konglomerat atau keluarga. Assalamualaikum dan selamat kembali ke Domir TV. Pemusatan kuasa dan kekayaan ekstrim ini bukanlah perkara baru. Ribuan tahun lalu, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah merakamkan kisah Qarun dalam surah Al-Qasas ayat 76. Seorang manusia yang takbur kerana kekayaannya yang melimpah ruah, sehingga dia menyangka dia mampu membeli dunia. Hari ini, Qarun telah bangkit semula dalam bentuk diktator korporat. Dengan wang berjumlah trilion dolar, 10 individu ini bukan sekadar dianggap kaya raya, tetapi mereka mampu untuk membeli kuasa. Mereka hari ini memiliki White House. Mereka yang memasang dan melantik presiden dan naib presiden, serta mereka jugalah yang menentukan secara langsung dasar-dasar kerajaan Amerika Syarikat. Demokrasi US kini hanya tinggal pada nama. Sistem yang ada hari ini telah diswastakan sepenuhnya kepada mereka. Bukan itu sahaja, puak elit ini memonopoli kebenaran dan minda manusia. Mereka mengawal platform komunikasi utama dalam dunia, termasuk platform YouTube ini. Media-media tradisional telah dibeli. Contohnya, Jeff Bezos kini memiliki The Washington Post. Manakala operasi aplikasi TikTok di Amerika Syarikat telah dibeli dan dikuasai oleh Larry Ellison yang membelinya bagi pihak Benjamin Netanyahu demi melenyapkan naratif kebenaran tentang rakyat Palestin. Mereka sedang menguasai naratif global. Sesiapa sahaja yang bercakap perkara yang tidak disenangi oleh kerajaan Amerika Syarikat dan puak Zionis, suaranya akan dipadamkan pada bila-bila masa. Penguasaan mereka lebih menakutkan apabila ia menembus masuk ke dalam ruang peribadi setiap umat manusia. Mereka menguasai privasi kita. Mereka memiliki alamat email kita. Malah tanpa ragu-ragu mempunyai pengetahuan lengkap mengenai setiap ketukan papan kekunci yang kita lakukan dalam tempoh 10 tahun yang lalu. Tidak lama lagi, mata wang kripto yang diramalkan menjadi mata wang utama dunia juga akan berada di bawah telunjuk dan kawalan mereka. Mereka memantau kita 24 jam sehari. Secara halus, oligarki teknologi ini sedang meletakkan diri mereka seolah-olah memiliki sifat ketuhanan, mengetahui segala gerak-geri setiap manusia di muka bumi. Namun sebagai seorang mukmin, kita dituntut untuk meyakini surah Al-An'am ayat 59. Dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib, dan tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya. Pengawasan sistem digital ini hanyalah fitnah ciptaan manusia yang mahu memperhambakan manusia lain. Ia adalah ciri-ciri sistem Dajjal yang menuntut kepatuhan dan kebergantungan total umat manusia terhadap ekosistem yang mereka cipta. Kita sedang berada dalam fasa percaturan tadbir urus global yang amat pelik dan belum pernah disaksikan di dalam sejarah ketamadunan. Jika kita lihat di China, sebuah negara tidak demokratik tetapi sebaliknya sebuah teknokrasi. Sektor perniagaan secara jelas tunduk dan diletakkan di bawah penguasaan kerajaan. Namun, realiti di Amerika Syarikat adalah terbalik sama sekali.
Kerajaan mereka yang kononnya dipilih oleh rakyat hari ini menjadi hamba dan tunduk kepada kelas korporat dan sektor teknologi gergasi ini. Pemusatan kuasa sebegini adalah perkara yang diperangi di dalam Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan satu prinsip ekonomi dan tadbir urus yang agung di dalam surah Al-Hasyr ayat 7. Supaya harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya sahaja di antara kamu. Inilah sunatullah yang semakin dilanggar oleh golongan oligarki teknologi digital hari ini. Kini, manusia diheret pula ke dalam kancah perlumbaan kecerdasan buatan atau AI. Namun adakah AI akan membawa kita ke arah utopia, iaitu kesejahteraan, atau distopia, iaitu kehancuran? Hala tuju kesejahteraan awam pada masa hadapan sangat bergantung kepada bagaimana kita membahagikan lebihan ekonomi dari teknologi AI ini. Jika segala keuntungan yang lahir daripada AI ini terus dikaut dan disalurkan hanya kepada golongan atasan 10 orang ini, maka dunia secara total akan berhadapan dengan era pemiskinan besar-besaran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan amaran keras mengenai hal ini lebih 1400 tahun lalu dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim. Sesiapa yang memonopoli iaitu menahan barangan atau sumber, maka dia adalah seorang yang berdosa. Hari ini, mereka bukan memonopoli makanan, tetapi memonopoli data, ruang keuangan dan masa depan tamadun manusia. Kita tidak boleh terus leka menjadi bidak catur dalam permainan trilioner elitist ini. Orang Islam sepatutnya bebas mindanya daripada mengikut apa sahaja trend teknologi tanpa berfikir dan seharusnya lebih kritis sebelum mengadaptasi apa yang dicanang atau digembar-gemburkan sebagai masa depan manusia sejagat. Berhenti mengagungkan sistem teknokrat tajaan barat yang kini jelas dikawal ketat oleh elit korporat yang bernafsu besar. Dihidangkan kepada kita makanan yang sedap, namun diselindung pula jerat yang akan memerangkap dan mengabdikan kita. Kita mungkin terpaksa menggunakan platform mereka kerana tiada alternatif yang mampu menandingi setakat ini. Tetapi jangan sekali biarkan minda, akidah dan agama kita dijajah oleh naratif golongan ini. Kebergantungan mutlak kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang tidak memerlukan algoritma maupun AI untuk mengetahui kebenaran hakiki.